Macam saya, bertuah dapat suami yang warak. Saya ni banyak lagi nak kena belajar, Cik Maira. Tapi insya-Allah saya akan manfaatkan semua ilmu yang saya ada pada isteri saya. Cakap je lah nak bimbing saya. Saya ni kan jahil. Apa? Awak nak cakap tak elok saya tidur lepas subuh? Ya tak. Cik Maira tak ada larangan pun tentang untuk orang nak tidur lepas subuh ni. Satu, kalau orang yang kerja malam, lepas tu dia balik tidur lepas subuh tu macam mana pula, kan? Islam ni tidak membebankan pun, Cik Maira. Cuma adalah satu hadis tu yang menyatakan tentang kelebihan kalau kita hidupkan waktu lepas subuh. Kalau tak ada masalah tidur lepas subuh, kenapa awak pandang saya macam tu? Awak nak saya buat breakfast untuk awak ke? Jangan mimpilah. Air pun saya tak pernah bancur tau. Suka!